Anda telah diberitahu bahawa pandemik seterusnya bermula di sebuah bandar yang sesak. Tetapi virus pernafasan paling maut di Amerika Syarikat mempunyai peraturan yang berbeza. NASA sedang menjejak satu patogen dengan kadar kematian 38% yang mengubah kawasan geografi yang belum disentuh dan masih asli menjadi zon maut. Itu lebih maut daripada bermain roulette Rusia dengan 2 peluru. Bumi mempunyai pertahanan biologi terbina dalam yang menggunakan corak cuaca untuk mencetuskan wabak. Dan NASA tahu di mana ia akan menyerang seterusnya. Pada bulan Mac 2026, seorang lelaki berumur 60 tahun mendaftar masuk ke sebuah hospital di Santa Fe dengan kesukaran bernafas. Dia tidak pernah melancong ke luar negara. Dia tidak pernah melalui hub transit yang sesak. Dia hanya berada di rumah di hartanah luar bandarnya sendiri di utara New Mexico. Beberapa hari kemudian, diagnosisnya disahkan. Sindrom pulmonari hantavirus. Kes pertama yang disahkan di New Mexico untuk tahun itu. Lelaki tersebut selamat selepas beberapa hari di ICU. Dia bernasib baik. Rekod kematian CDC menunjukkan ramai pesakit tidak pernah keluar dari hospital. 38% itu kekal sepanjang lebih 3 dekad pemantauan. Stanford Medicine meletakkan purata jangka panjang Amerika Syarikat sekitar 35%. Kedua-dua angka itu meletakkan hantavirus antara penyakit pernafasan paling maut yang dipantau secara rutin di Amerika Utara. Tiada penawar antivirus juga. Sebaik sahaja gejala pulmoneri yang teruk bermula, rawatan hanya bersifat sokongan. Perkara seperti ventilator, oksigen dan sokongan tekanan darah. Virus itu bergerak dengan kelajuan yang menakutkan sebaik sahaja paru-paru mula dipenuhi cecair. Pesakit Santa Fe itu hanya terselamat kerana New Mexico mempunyai pengalaman 30 tahun dalam mengesan simptom awal. Di negeri-negeri yang kurang sejarah pendedahan, kes-kes peringkat awal mudah disalah anggap sebagai influenza atau pneumonia sehingga keruntuhan pernafasan bermula. Tetapi rekod pemantauan CDC mendokumentasikan satu lagi trend yang mengejutkan. Sejak tahun 1993-94, peratus kes di Amerika berlaku di sebelah barat Sungai Mississippi. Bukan kebanyakan, tetapi hampir semuanya. New Mexico sahaja telah mencatat lebih daripada 140 jangkitan yang disahkan. Colorado mempunyai lebih daripada 120 jangkitan yang disahkan. Arizona mempunyai koridor pendedahan merentasi kawasan gurun dan hutan yang terpencil. Kemudian kita lihat di sebelah lain peta. 10 negeri tidak pernah melaporkan satu kes pun. Senarai itu termasuk Alabama, Georgia, Ohio dan New Jersey. Negeri-negeri dengan bandar terbesar dan tersibuk, tiada satu pun pernah mencatatkan kes. Dan kemudian, ia terhenti. Taburan pada peta berkurangan. Beberapa negeri dengan pusat populasi yang besar tidak pernah merekodkan satu pun kes yang disahkan. Kes Santa Fe itu bukanlah sesuatu yang luar biasa. Ia agak tipikal. Lokasi berubah, tetapi hasilnya tetap sama. Populasi rendah, habitat tikus asli, kawasan kering, dan akses perubatan yang terhad. Pada Februari 2025, Betsy Arakawa, isteri kepada pelakon Gene Hackman, meninggal dunia akibat penyakit yang sama di rumah mereka di Santa Fe. Pendedahan berlaku di sebuah kawasan luar bandar yang tenang, dengan udara bersih dan jiran yang jauh. Penyiasat kemudiannya menemui sarang tikus di bangunan luar yang mengelilingi kawasan tersebut. Ia memenuhi semua kriteria untuk virus itu, dan NASA memberi perhatian. Satelit itu dapat melihat apa yang orang lain di darat tidak dapat lihat. Dan inilah yang membuat perbezaan besar. COVID merebak melalui lapangan terbang. Influenza merebak melalui pejabat. Semakin bersih sesuatu kawasan itu kelihatan, semakin sesuai ia untuk membawa virus itu. Hantavirus tidak termasuk dalam kategori itu. Pembawa utama di Amerika Syarikat ialah tikus rusa. Ia kecil, sangat comel dan nampak benar-benar tidak berbahaya. Pada tahun 1993, pasukan CDC telah memerangkap tikus rusa di seluruh kawasan Four Corners semasa siasatan wabak dan mendapati kadar jangkitan menghampiri 30% dalam sesetengah populasi. Tikus itu tidak jatuh sakit. Ia juga tidak kelihatan mengalami sebarang simptom. Dan tiada kematian beramai-ramai. Ini bermakna tiada amaran kepada manusia. Virus ini merebak melalui air kencing, air liur dan najis tikus. Seolah-olah sel tidur dalam dunia haiwan yang menyebarkan bahan berjangkit melalui persekitaran. Universiti New Mexico sejak itu telah memperluaskan peta ancaman. Lebih daripada 30 spesies mamalia kecil di negeri itu didapati positif bagi pendedahan kepada hantavirus. Senarai itu termasuk tupai tanah, tupai belang, tikus kaki putih dan tikus padi. Kumpulan pembawa bukan satu spesies sahaja. Ia melibatkan seluruh kelas haiwan. Pada Januari 2026, daerah San Diego melaporkan seekor tikus padi barat
telah diuji positif untuk hantavirus. Pasukan Kesihatan Awam mengeluarkan amaran segera walaupun tiada jangkitan manusia yang disahkan pada masa itu. Pembawa ini muncul di tempat yang tidak dijangka oleh sesiapa pun. Tikus di garaj anda bukanlah ancamannya. Yang menjadi ancaman ialah tikus-tikus di kawasan terbuka luas. Pencemaran semakin terkumpul. Kemudian, barulah manusia datang. Ada sebab mengapa ia berlaku begini. Di kawasan penempatan bandar yang sibuk, tikus perang dan tikus rumah menyingkirkan spesies asli. Mereka mengambil makanan dan tempat berlindung dan tikus rusa akhirnya kalah. Di kawasan barat yang terbuka luas, tiada siapa yang melawan. Tikus rusa membiak mengikut batasan alam semula jadi, bukan mengikut batasan sebuah bandar. Barat daya Amerika tidak mempunyai keadaan yang membantu virus biasa berkembang. Kelembapan yang rendah memelihara najis kering lebih lama. Kehadiran manusia yang jarang bermakna beban virus terkumpul dari masa ke masa sebelum sesiapa berinteraksi dengannya. Hartanah Santa Fe, di mana Case Match 2026 bermula, adalah tempat yang sesuai untuk virus itu berkembang. Rumah Heckman Arakawa juga sama. Perkara yang sama juga berlaku di tempat kerja di Mono County, California, di mana 3 orang meninggal dunia pada tahun 2025. Kluster itu telah dikenal pasti sebagai luar biasa. Tiada seorang pun mangsa itu melakukan apa-apa yang berisiko. Mereka tinggal dan bekerja di kawasan yang sangat sesuai untuk pembawa virus itu. Bahagian pembiayaan pula menjadikan keadaan lebih teruk. Bajet kesihatan awam, liputan berita dan perhatian dasar hampir semuanya tertumpu kepada kawasan yang padat penduduk. Pembiayaan diberikan kepada kawalan nyamuk di Miami. Geran diberikan untuk pemantauan penyakit di bandar pelabuhan. Media pula melaporkan wabak seterusnya di kawasan bandar. Hantavirus pula berada di sudut bertentangan pada peta itu. Hampir tiada tajuk utama dan hampir tiada sistem yang dibiayai untuk menanganinya. Geografi menentukan siapa yang terdedah. Penyelidik yang mengkaji pendedahan hantavirus di utara Sweden mendapati bahawa orang di komuniti perhutanan luar bandar mempunyai jauh lebih banyak antibodi berbanding penduduk bandar berdekatan. Hidup di landscape yang berbeza telah pun mengubah sejauh mana sistem imun mereka biasa dengan virus itu sebelum jangkitan menjadi teruk. Corak ini juga melangkaui Sweden. Satu kajian pada tahun 2019 di komuniti luar bandar di Finland mendapati kecerunan imun yang sama. Orang yang telah menghabiskan hidup mereka di kawasan hutan menunjukkan profil antibodi yang berbeza berbanding mereka yang datang dari bandar. Badan belajar daripada persekitaran yang didiaminya pindahkan badan itu ke persekitaran baru dan pembelajaran itu bermula semula dari kosong. Di kawasan endemik, penduduk sering terdedah kepada virus pada tahap rendah secara berulang, membolehkan sistem imun mereka menjadi sedikit lebih biasa dengan virus itu. Namun, pendatang baru menghadapi virus tanpa pendedahan latar belakang itu, meletakkan mereka pada kedudukan imunologi yang jelas kurang menguntungkan. Corak itu berulang kali muncul dalam siasatan kes CDC. Dalam jangkitan hantavirus yang teruk, virus itu menyebabkan sedikit kerosakan pada tisu paru-paru. Tetapi itu tidak cukup untuk membunuh pesakit. Sistem imun tidak mengenal pasti ancaman dengan cukup pantas. Kemudian, ia bertindak balas secara berlebihan sehingga membawa bencana. Ia membanjiri tisu paru-paru dengan cecair. Dan pertarungan itulah yang membunuh pesakit. Pada April 2026, wabak di kapal persiaran Atlantik mengikuti corak yang sama. Seorang penumpang mengalami demam ringan dan sakit kepala. Gejala semakin teruk dan hanya seminggu kemudian, paru-parunya dipenuhi cecair. Dia meninggal pada hari yang sama. 86 penumpang di kapal persiaran itu datang dari 23 negara berbeza. Saint Helena dan Pulau Ascension semuanya tempat terpencil. Kumpulan pembawa telah menunggu di tempat-tempat itu selama bertahun-tahun. Paru-paru seorang pelancong yang keluar dari kapal itu menjadi pembuka jalan. Virus itu adalah peluru dan geografi serta biologi adalah senjatanya. Pada tahun 2012, Taman Negara Yosemite mencatat satu kelompok kes penyakit pernafasan yang teruk dalam kalangan pelawat yang menginap di Kari Village. Terdapat 10 jangkitan yang disahkan. 8 daripadanya berkembang menjadi sindrom pulmonari hantavirus dan 5 memerlukan rawatan rapi. 3 daripada mereka meninggal dunia. Penyiasat CDC dan Jabatan Kesihatan Awam California kemudiannya mengesan punca pendedahan itu kepada satu kegagalan reka bentuk struktur. Taman itu telah memasang kabin kemah berdinding kanvas dengan rongga dinding dalaman yang dilapik dengan penebat buih. Rongga-rongga itu menjadi tempat bersarang untuk tikus rusa. Dan menjelang akhir musim panas, populasinya meningkat dengan mendadak. Para pengunjung tidak digigit. Mereka juga tidak mengendalikan sebarang tikus. Mereka membuka beg, berjalan melintasi lantai,
membuka tingkap dan meletakkan sebuah beg pakaian di atas katil. Itu sudah memadai. Tahi kering di dalam penebat itu hancur menjadi zarah-zarah mikroskopik. Zarah-zarah itu melayang ke udara dalam kabin. Virus itu kekal aktif dalam tahi kering sehingga 3 hari. Mana-mana permukaan yang telah didiami tikus cukup lama akan menjadi sistem penyebaran. Persekitaran sudah pun dipenuhi. Pergerakan manusia mencetuskan pendedahan. Setiap nafas membawa ia masuk lebih dalam dan paru-paru melakukan selebihnya. Selepas kluster Yosemite, Perkhidmatan Taman Negara menghantar amaran. Kira-kira 260,000 pelawat telah menginap di taman itu sepanjang tempoh jangkitan. Mereka semua menerima notis tersebut. Pihak berkuasa kesihatan di 39 negara turut menerima notis itu. Kabin-kabin tersebut ditutup dan dirobohkan. 9 daripada 10 kes dikesan berpunca dari bilik-bilik itu. Pembawa tidak perlu kelihatan. Najis itu tidak perlu jelas. Tempat itu hanya perlu didiami cukup lama untuk habuk terkumpul. Kemudian, ia perlu diganggu. Perkara paling berisiko yang boleh dilakukan seseorang ialah membersihkan ruang tertutup yang mempunyai masalah tikus. Itu termasuk menyapu lantai kabin, membersihkan bangsal dengan vakum atau menggoncang kanvas. Ia juga merangkumi mengalihkan kayu api yang disusun, membuka kandang selepas musim sejuk atau mengganggu penebat. Setiap satu daripada itu boleh melepaskan zarah yang cukup untuk memberikan dos maut. Apabila kes pada Mac 2026 diumumkan, Jabatan Kesihatan New Mexico memberitahu penduduk supaya tidak menyapu najis tikus langsung. Sebaliknya, mereka perlu rendam najis itu dengan larutan peluntur. 10%. Kutip. Menggunakan sarung tangan dan kain pakai, buang. Ia hanyalah satu saranan, tetapi ia tidak dikuatkuasakan. Di luar kawasan luar bandar di barat daya, virus ini masih kurang dikenali. Corak penularan adalah konsisten di mana sahaja virus itu muncul dan ia cenderung bergerak ke arah yang sama setiap kali. Di Argentina, musim hantavirus 2025 hingga 2026 telah mencatatkan 101 kes yang disahkan. 2 kali ganda berbanding musim sebelumnya. Negara itu telah mencatatkan 32 kematian setakat ini. Amaran kesihatan yang dikeluarkan pada Disember 2025 telah mengesan corak yang sama di seluruh konselatan. Negara-negara yang terjejas ialah Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Brazil, Panama dan Uruguay. Ia adalah kejadian biasa dan apabila bilangan orang semakin berkurangan, jangkitan semakin menular. Dan ia tidak terhad kepada Amerika Selatan sahaja. Eropah juga menunjukkan corak yang sama. Sweden, Jerman dan Finland semua mengalami musim tahunan di kawasan luar bandar negara masing-masing. Rusia Eropah mencatatkan 8,000 kes setahun, kebanyakannya di kawasan hutan. Lihat kelompok-kelompok pada peta. Zon-zon kosong menghasilkan kes-kes tersebut. Kawasan bandar yang padat tidak menghasilkan apa-apa. Tikus rusa tidak hidup di bandar. Pinggir bandar Atlanta mempunyai banyak tikus. Begitu juga dengan pusat bandar Chicago dan Los Angeles Tengah. Risiko hantavirus di tempat-tempat itu hampir sifar. Zon pembunuhan bertindih dengan destinasi yang lebih kerap dilihat dalam brosur percutian. Peta itu merangkumi dari utara New Mexico ke barat Colorado dan timur Arizona. Bahagian Eropah merangkumi utara Sweden dan kawasan kaki bukit Bavaria. Daerah tasik Patagonia menjadi penanda di hujung selatan. Risikonya tidak statik. Ia meningkat kerana populasi tikus juga tidak statik. Ia boleh melonjak, ia boleh merosot, ia boleh melonjak semula. Dan kitaran itu bukan secara rawak. Ia mengikuti pencetus ekologi yang beroperasi dalam jangka masa bertahun-tahun, yang bermaksud kawasan itu akan diisi semula secara berkala. Tetapi ada struktur yang lebih mendalam di sebalik kitaran itu juga, sesuatu yang menentukan bila semuanya berlaku. Dan itu bukan sesuatu yang bersifat setempat. Proses yang secara efektif menjadikan tanah sebagai senjata adalah bersifat biologi. Dan ia berlaku dalam satu urutan yang boleh dipetakan oleh para penyelidik langkah demi langkah. Ia bermula dengan tahun mast, iaitu satu tempoh apabila keadaan sejajar dan tumbuhan menghasilkan hasil benih yang luar biasa banyak. Pokok payan pinyon menjatuhkan kacang. Pokok renek menghasilkan benih secara berlebihan dan rumput tumbuh melata di atas tanah. Untuk satu tempoh singkat, lanskap kelihatan berubah sama sekali. Dan kemudian, tikus-tikus mula bertindak balas. Seekor tikus rusa biasanya melahirkan 4 hingga 6 anak dalam satu kelahiran. Seekor betina boleh mempunyai 3 atau 4 kelahiran dalam satu musim yang baik. Pada tahun-tahun biasa, makanan dan tempat berlindung mengehadkan bilangan yang boleh hidup. Pada tahun mast, had itu terangkat. Kitaran pembiakan menjadi lebih singkat
dan kadar kelangsungan hidup meningkat. Pemangsa seperti koyot, burung hantu, dan ular tidak dapat meningkatkan kadar pemburuan mereka dengan cukup cepat untuk mengejar. Dalam satu musim sahaja, populasi tikus rusa di satu-satu ngarai boleh berganda 2, 3 atau bahkan 4 kali ganda. Menjelang wabak Four Corners pada tahun 1993, jumlahnya meningkat kira-kira 10 kali ganda. Bob Parmenter, seorang ahli ekologi di Universiti New Mexico, adalah orang pertama yang memetakan urutan tersebut dan menekankan kepentingan masanya. Kelewatan antara lonjakan tumbuh-tumbuhan dan kemuncak populasi tikus diukur dalam tempoh beberapa bulan. Sistem ini berkembang secara perlahan, kemudian tiba-tiba mencapai kemuncaknya. Lebih banyak tikus bermakna lebih banyak najis. Lebih banyak najis bermakna lebih banyak aerosol. Kepadatan pembawa di dalam kawasan liar terus meningkat. Setiap batang kayu berongga, setiap rongga dinding, setiap lantai bangsal di zon yang terjejas akhirnya menjadi tempat tinggal haiwan yang dijangkiti. Risiko pendedahan meningkat sekitar 10 kali ganda. Dalam keadaan biasa, seorang pendaki pada tahun yang tenang hanya melintasi 1 atau 2 ekor tikus bagi setiap ekar kawasan Juniper Pinyon. Pada tahun dengan kepadatan tikus yang tinggi, jumlah itu boleh mencecah 15 atau 20. Ia berlaku berulang kali apabila keadaan benar-benar sesuai. Padang pasir menerima hujan, tumbuh-tumbuhan bertindak balas dan tikus membiak. Najis terkumpul dan debu menjadi aktif secara biologi. Urutan tahun 1993 menunjukkan bagaimana rupa satu kitaran penuh. Musim sejuk yang basah pada tahun 1992 dan 93 menghasilkan hasil pinyon yang mencatat rekod di beberapa kawasan New Mexico. Dalam bulan-bulan berikutnya, kepadatan tikus rusa di ngarai yang terjejas meningkat melebihi paras biasa. Ia hanya soal masa sahaja. Pada 14 Mei 1963, pesakit pertama yang diketahui rebah dalam perjalanan ke satu upacara pengebumian di kawasan Four Corners. Pada masa itu, reaksi berantai ekologi telah pun lengkap di seluruh zon pembawa. Virus itu tidak mengalami mutasi. Tiada evolusi baharu berlaku. Tetapi populasi tikus itu hanya melepasi ambang kritikal di mana jangkitan daripada haiwan kepada manusia menjadi tidak dapat dielakkan secara statistik. Corak asas yang sama, perubahan persekitaran, peningkatan populasi tikus, hubungan dengan manusia telah berulang dengan variasi serantau dalam setiap tahun lonjakan utama sejak itu. Bandingkan apa yang sedang berlaku di sini dengan ancaman zoonotik lain. Selesema burung memerlukan perubahan genetik yang kompleks dalam persekitaran ternakan unggas. Ebola bergantung pada corak hubungan antara kelawar dan primat yang masih sukar diramalkan oleh pakar. Penyakit Lyme pula mengikut kepadatan kutu di hutan yang terpecah-pecah yang sentiasa berubah. Hantavirus bergantung pada satu rantaian sahaja. Rantaian peristiwa ini telah direkodkan. Ia berlaku berulang kali dan ia bukan secara rawak. Dan keadaan ekologi yang sama yang menyebabkan lonjakan populasi tikus boleh dilihat dari orbit. Pada Julai 2006, para penyelidik yang berkaitan dengan Universiti Johns Hopkins dan Universiti New Mexico telah menerbitkan satu model ramalan menggunakan imejan satelit NASA Landsat untuk meramalkan zon risiko hantavirus di barat daya Amerika. Ramalan itu menunjukkan dua perkara. Ia menandakan kawasan teras Four Corners sebagai zon berisiko tinggi, tetapi kemudian ia melangkah lebih jauh. Ia menandakan selatan Colorado dan utara tengah New Mexico sebagai kawasan yang kini berbahaya untuk tahun 2006. Tempat-tempat itu sebelum ini telah disenaraikan sebagai berisiko rendah. Kes-kes yang berlaku selepas itu sepadan dengan peta tersebut. Ia merupakan ramalan pertama yang disimak rakan sejawat mengenai wabak penyakit berjangkit yang pernah dibuat dari angkasa. Sistem itu bergantung kepada isyarat tindak balas tumbuh-tumbuhan yang diukur dari angkasa. Ia mengukur sejauh mana kehijauan sesuatu kawasan tanah. Resolusinya cukup halus untuk mengesan denyutan tumbuh-tumbuhan yang lebarnya kurang daripada satu batu. Sensor Landsat mengambil gambar itu secara berterusan, tahun demi tahun. Kerja terdahulu oleh pasukan yang sama telah menyedari corak itu. Isyarat tumbuh-tumbuhan muncul beberapa bulan sebelum puncak populasi tikus. Dan puncak tikus muncul sebelum jangkitan manusia. Lihat padang pasir dari orbit. Tunggu 12 bulan dan wabak itu akan muncul. Ramalan itu terbukti sekali lagi pada musim 2015 hingga 2016. Amaran awal mengenai risiko hantavirus yang meningkat telah dihantar ke seluruh barat daya dan Meksiko. Kes di Colorado dan Meksiko meningkat selaras dengan amaran tersebut. Landsat adalah lebih daripada sekadar alat sains pasif. Ia antara lain merupakan sistem ramalan wabak aktif untuk salah satu kuman pernafasan paling berbahaya di Amerika. Data diproses, peta risiko dihasilkan. Jabatan Kesihatan Negeri dan Jabatan Kesihatan Suku Kaum di Barat Daya diberi taklimat.
Kehijauan di kawasan semak di New Mexico pada tahun 2026 adalah tanda amaran awal. Ia menunjukkan kes-kes yang akan tiba di klinik 1 hingga 2 tahun dari sekarang. Sistem ini kini melangkaui ramalan akademik. Program ramalan penyakit NOAA yang sama yang mengeluarkan amaran pada tahun 2015 kini beroperasi menggunakan suapan satelit semasa. Amaran Disember 2025 untuk Kon Selatan menggunakan data hujan dan tumbuh-tumbuhan NASA bersama laporan di lapangan. Agensi negeri di New Mexico, Colorado dan Arizona menerima taklimat amaran awal. Isyarat itu dihantar dari sensor orbit ke pejabat kesihatan daerah dalam masa beberapa minggu. Implikasinya lebih besar daripada yang disangka. Agensi yang terkenal dengan pendaratan di bulan dan rover di Marikh juga mengendalikan sistem ramalan hantavirus yang paling tepat pernah dibina. Sistem ini berfungsi. Ia telah tepat lebih daripada sekali. Ia menerbitkan peta risiko setahun lebih awal dan ia membuktikan bahawa peta itu tidak lagi stabil. Selama 30 tahun, risiko hantavirus di benua Amerika mengikuti geografi yang boleh dijangka. Barat daya AS, Kon Selatan Amerika Selatan dan kawasan hutan yang berselerak di Eropah Utara. Tetapi sempadan itu sedang berubah. Pada tahun 2025, surveilan mingguan CDC merekodkan kes yang disahkan di Wisconsin dan Nevada. Kedua-dua negeri ini hampir tiada sejarah dengan virus tersebut. Louisiana telah mencatat 2 kes yang tidak berkaitan. Penemuan ini menandakan adanya kes yang disahkan makmal di tenggara AS buat kali pertama dalam era surveilan. Ini bukanlah perluasan ke zon bersebelahan. Ia muncul dalam konteks ekologi yang baru. Argentina merupakan perubahan paling ketara di peringkat global. Patagonia mendominasi aktiviti hantavirus. Ia terletak di hujung selatan di kaki Bukit Andes yang sejuk dengan populasi tikus yang ketara. Menjelang musim 2025 hingga 2026, pusat graviti telah berubah. Wilayah Buenos Aires, yang paling ramai penduduk di negara itu, kini mencatat jumlah tertinggi di negara itu dengan 42 kes yang disahkan untuk musim ini. Penyakit ini sedang meninggalkan kawasan selatan yang sejuk dan terpencil. Ia sedang menuju ke kawasan pertanian tengah, di mana kepadatan periurban jauh lebih tinggi berbanding di Patagonia. Eropah juga sedang berubah. Di utara Sweden, aktiviti virus terus berkait rapat dengan ekosistem pinggir hutan. Tetapi data menunjukkan peluasan ke kawasan yang mempunyai kepadatan insiden sejarah yang lebih rendah berbanding dekad-dekad sebelumnya. Jerman dan kawasan jiran di Eropah Tengah telah menyaksikan peningkatan wabak di daerah berhutan selaras dengan kitaran populasi. Lingkungan risiko semakin meluas. Apabila zon itu bergerak ke kawasan yang lebih dekat dengan pusat populasi, ia membawa penyakit itu kepada individu baharu. Individu tersebut juga mempunyai pendedahan terdahulu yang lebih rendah terhadap virus itu. Komuniti terpencil yang dahulunya sering terjejas, sekurang-kurangnya pernah melihat pembawa penyakit itu sebelum ini. Kawasan baru belum pernah mengalaminya. Angka-angka juga menunjukkan perkara ini. Kadar kematian di Argentina meningkat, sehingga 39% pada musim 2025 hingga 2026, jauh melebihi purata 22%. Semakin asing sesuatu sistem itu kepada populasi hos, semakin tinggi kadar keruntuhan fisiologi dalam kes-kes yang teruk. Sempadan bukan satu-satunya perkara yang sedang berubah. Populasi yang bertemu dengan virus di sempadan itu juga sedang berubah. Selama 3 dekad, risiko hantavirus di barat daya Amerika lebih banyak menimpa orang yang mempunyai ikatan mendalam dengan tanah tersebut. Penternak, komuniti suku kaum, pekerja hutan dan penduduk luar bandar yang telah membesar berhampiran dengan kumpulan pembawa. Mereka tidak kebal dalam erti kata klinikal, tetapi mereka terdedah berulang kali pada tahap rendah selama bertahun-tahun. Namun, populasi yang kini memasuki zon risiko adalah berbeza. Migrasi kerja jarak jauh telah dipercepatkan pada tahun 2020 dan belum berbalik semula. Biro Banci AS mencatat pertumbuhan penduduk bersih di daerah luar bandar di seluruh New Mexico, Colorado, Montana dan Idaho sehingga tahun 2023 dan 2024. Orang ramai berpindah ke kawasan yang mempunyai virus hanta dari bandar-bandar pesisir, dari persekitaran pinggir bandar, dari tempat-tempat di mana tikus rusa bukan sebahagian daripada persekitaran tempat mereka membesar. Mereka tidak mempunyai sebarang kebiasaan berdepan dengan patogen itu. Mereka membeli tanah, membuka bangunan luar, menyapu lantai dan mengalihkan kayu api tepat di persekitaran yang mempunyai beban virus paling tinggi. Jabatan Kesihatan New Mexico telah menyatakan perkara ini secara jelas dalam laporan pemantauan penyakit tahunan 2024 mereka. Jabatan tersebut mencatatkan peningkatan kes dalam kalangan pendatang baru ke komuniti luar bandar berbanding penduduk tetap yang telah lama tinggal di sana. Jurang itu tidaklah besar, tetapi ia konsisten dan semakin meningkat.
Kluster Yosemite pada tahun 2012 merupakan petanda awal kepada dinamit ini, di mana pelawat bandar bergerak melalui persekitaran yang berisiko tanpa pendedahan latar belakang yang boleh mengubah tindak balas mereka. Kluster Mono County 2025 mengulanginya. Pekerja yang diambil untuk pekerjaan luar bandar jangka pendek dibawa masuk dari luar kawasan tanpa sejarah pendedahan hantavirus sebelum ini. Virus ini tidak menjadi lebih agresif. Ia juga bukan sesuatu yang baru. Ia memang sudah lama wujud. Satu-satunya perbezaan ialah media kini memberi tumpuan kepadanya dan panik itu memang nyata. Perbezaannya ialah populasi yang menghadapinya semakin kurang bersedia. Dan persoalan yang lebih mendalam sekarang bukanlah tentang tahap keterukan, tetapi tentang penyebaran yang menunjukkan ada punca. Sesuatu sedang menolak sempadan keluar dan ia berlaku di seluruh dunia. Sesuatu yang berfungsi melangkaui mana-mana ekosistem tunggal. Satu sistem yang boleh mempengaruhi hujan, kitaran tumbuh-tumbuhan dan dinamik populasi tikus di seluruh benua secara serentak. Satu isyarat berskala planet. Apabila Pasifik Khatulistiwa menjadi panas, seluruh rantaian hantavirus mempercepat secara serentak di beberapa benua. Barat daya Amerika menjadi lebih lembap. Patagonia memberi tindak balas. Lantai hutan Eropah Tengah berubah. Semuanya berlaku serentak, didorong oleh perubahan suhu yang sama beribu-ribu batu jauhnya. Penyelarasan itu bukan satu kebetulan. Ayunan Selatan El Niño atau ENSO bukanlah anomali cuaca yang berlaku sekali-sekala. Ia adalah jam planet yang berulang dan hantavirus bergerak mengikut jadualnya. Itulah hubungan utamanya. Kerana jumlah hujan menentukan hasil tumbuhan. Hasil tumbuhan menentukan ketersediaan makanan. Ketersediaan makanan menentukan dinamik populasi tikus dan mempengaruhi beban virus dalam persekitaran. Semua faktor ini menentukan risiko pendedahan. Keseluruhan sistem ini beroperasi dalam kitaran berbilang tahun, selalunya antara 3 hingga 7 tahun, bergantung kepada variasi ENSO. Pusat Ramalan Iklim, NOAA, boleh mengesan perkembangan El Niño dalam tempoh 12 hingga 18 bulan lebih awal sebelum sebarang kesan di permukaan muncul. Ini bermakna, isyarat terawal dalam rantaian hantavirus bukan di padang pasir, tetapi di lautan Pasifik. Perubahan suhu di Pasifik Khatulistiwa boleh merebak melalui atmosfera dan mengubah corak hujan di seluruh dunia. Perubahan itu kemudiannya memberi kesan berantai kepada ekosistem yang boleh menyebabkan turun naik populasi tikus dan sekaligus risiko pendedahan kepada hantavirus. Peta itu tidak lagi menerangkan di mana wabak berlaku. Ia menerangkan di mana keadaan untuk tercetusnya wabak sedang terbentuk. Dan persiapan itu mengikuti satu kitaran yang tiada pihak berkuasa tempatan boleh kawal dan tiada perancangan bandar boleh ubah. Pencetusnya bukan di darat. Ia berada di lautan. Dan dunia hanya mula menyedarinya apabila sebuah kapal persiaran terlibat pada tahun 2026. Penumpang diasingkan dalam kabin, penerbangan kecemasan, pegawai kesihatan memakai pakaian perlindungan, pengesanan kontak merentasi pelbagai negara. Kapal tersebut, MV Hondius, menjadi tumpuan perhatian antarabangsa. Sebaik sahaja orang mendengar tentang virus dan kapal persiaran, perbandingan dengan COVID mula dibuat. Tetapi hantavirus bukanlah COVID yang seterusnya. Ia berbeza. Ia sangat ganas. Tetapi tidak seperti penyakit biasa. Ia tidak mudah merebak. Sebab itu, perbandingan yang lebih tepat bukanlah COVID atau influenza. Sebenarnya, perbandingan yang lebih tepat ialah antraks. Bukan kerana penyakit itu serupa, tetapi kerana kedua-duanya terasa seperti bencana setempat. Jarang berlaku, berpunca dari persekitaran. Sukar ditemui dalam kehidupan seharian, tetapi sangat memusnahkan apabila ia berlaku. Hantavirus tidak mengancam sekatan pergerakan di seluruh dunia, tetapi ia mewujudkan zon maut yang tertumpuk. Sebuah kabin terpencil, pos luar di hutan, tapak perkemahan, kapal di laut. Tiba-tiba, apa yang kita sangka selamat iaitu pengasingan menjadi satu ancaman. Terima kasih kerana bersama saya hari ini. Saya harap anda menikmati video ini. Jika anda ingin melihat lebih banyak video seperti ini, sila pertimbangkan untuk melanggan dan aktifkan notifikasi. Ia benar-benar memberi perbezaan. Terima kasih sekali lagi, dan kita jumpa lagi lain kali di Map Pack.